Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Salak World, siaran channel YouTube anda untuk Travelog Family. Okey, kali ni part tu untuk Nahara Kalumpang. Kita guna kamera Osmo yang boleh selam dalam air, so kita boleh nampak apa yang ada dalam air sungai yang sejuk dekat Kalumpang Nahara ni, dan hidupan apa yang ada dalam tu. Jom sama-sama saya bawa anda semua lihat keindahan dalam sungai itu sendiri. Okey. Dulu engkau bayi kecil yang selalu ku sayangi, kini telah tumbuh dewasa dalam takdir yang tragis. Oh yeah, anakku, air mata jatuh tak kuasa ku tahan. Terluka hati ini melihatmu hilang dalam malam. Oh anakku, biarkanlah ku menghapus air matamu, mengulang cinta yang tak pernah terucap.
kita tengok kat sini, tengok sungai ni tak adalah dalam sangat. Sesuai lah kalau budak-budak nak mandi tu, tak takut lah mak ayah, nak biarkan je. Luas juga. Dalam dia lebih kurang pakai pinggang orang dewasa je. Keliling dia banyak lah, dengan pokok-pokok tumbuhan. Yang paling penting air dia memang sejuk. Tambah-tambah pagi-pagi, lepas-lepas subuh tu, daripada chalet bangun-bangun, mandi-mandi, gosok gigi apa semua, terjun dalam sungai ni, menggeletar, memang sejuk dia sampai tulang. Kat sini kita nampak lah, kat sini dalam air ni nak tahu jernih tak jernih, bersih tak bersih, kita boleh tengok ada ikan-ikan sungai liar berenang-renang. Tapi kena pakai ni lah, kalau nak nampak clear pakai mask untuk snorkeling tu. Beli dekat TikTok pun baru berapa ringgit je kan. Tapi puas hatilah pakai mask snorkeling ni. Untuk budak-budak boleh pakai, untuk dewasa pun boleh pakai. Clear, view dia clear, nak bernafas pun senang. So setakat nak snorkeling yang rendah-rendah tu memang best dan sesuai lah. Bestnya guys, memang tenang, sejuk dan dia menghilangkan segala stres, kepanasan yang ada dalam kepala saat sekarang. Tak sia-sia datang drive dalam 3 jam untuk sampai sini. Perbaloi guys, perbaloi. Kalau kawan-kawan kat luar tu yang tengah stres kerja, tengah serabut dengan macam-macam kerja yang tak habis-habis, kerja memang takkan habis guys. So apa kata ambil cuti hujung minggu ataupun cuti, apa-apa je cuti dalam sehari 2 hari cukup lah. Seminggu cari waktu untuk cari kedamaian dengan alam ciptaan Tuhan ni. Memang tak rugi guys. Allah dah cipta yang sebaik-baik tempat dunia ni. Dunia adalah untuk perjalanan, untuk ujian untuk kita, bukan untuk kita berlari. So tenang-tenang aja guys.
kat Lumpang. Hah? Kat Lumpang. Selangor. Selak. Air sejuk. Cakap lagi air sejuk tempat bersih. Air saja tempat bersih, jernih, ada ikan banyak. Tapi tak boleh macet lah. Lepas tu ada pokok-pokok yang cantik. Lepas tu ada buaya kat sana. Tapi gayat lah kalau nak duduk. Lepas tu kat situ boleh duduk kat situ. Tapi bahaya lah untuk anak-anak. Tengoklah Tuhan. Oh, ini pun dah 2 jam berendam guys. Tu pun tak jemur-jemur lagi budak-budak ni. Seronok lagi. And memang best and santai lah kalau bawa anak-anak semua datang. Sebab tak ramai sangat orang datang sini waktu-waktu tak pastilah. Kalau weekend mungkin ramai orang. Kalau weekday kurang sikit lah orang. So ada ruang lah untuk buat aktiviti apa-apa kan. Kat sini dia ada chalet yang seberang sana pun ada chalet, boleh tanya kontak lah dia Nahara kat Lumpang ni. Bagi saya berbaloi lah nak bawa, nak buat family day ke apa ke. Yang ni antara, bagi saya antara air terjun sungai yang best untuk saya repeat lagi. Kawasan yang best lah. Okay, so nanti kita akan masuk part 3. Ini belum habis lagi. So kita akan masuk part 3. Okay, tunggu untuk part 3 kita. Jangan lupa subscribe, share, like video ni. Kalau nak lagi video-video yang best and kat Selak World, tunggu selepas ini. Okay, see ya. Bye.